Memang best kalau dapat join event atau mana-mana mega gathering yang ada dekat Malaysia ni. Kita keluar pula dengan member-member kan. Dapat pergi konvoi dengan kawan-kawan. Memang syok. Tapi masalah dia sekarang ni, sebelum kita pergi ride tu, kita akan fikirkan benda yang best-best je. Benda yang seronok, benda yang happy kalau kita pergi ride tu. Tapi kita lupa ada bahaya yang bakal menimpa kalau kita tak beringat. Sebab tu kita sediakan video kita pada kali ni untuk list down 3 penyebab dan risiko bila kita pergi ride untuk mega gathering atau apa-apa event yang ada dekat Malaysia ni lah. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tacahau kepada semua sekutu Gear 6. Biasanya kita tengok kalau time-time musim event ada mega gathering ke atau ada event yang besar-besar yang boleh mengumpul ramai audience peminat motosikal daripada seluruh pelosok tanah air. Yang ini event-event yang saya maksudkan ni yang melibatkan ribuan motosikal lah. Dia melibatkan jalan kat highway, jalan kampung, ramai orang terlibat. Benda ni kita tengok kat media sosial ada macam-macam jadi lah. Kemalangan, benda-benda tak diingini. Sedangkan benda ni kita boleh elak. Tapi disebabkan kita tak berhati-hati dan mungkin tak tahu macam mana cara yang betul, jadilah benda yang tak diingini tu. Dan poin kita yang pertama adalah disebabkan formasi yang salah dan juga bahaya. Dan satu lagi kita nak tambah, tak jaga jarak. Bila kita dah jalan ramai-ramai tu, macam-macam perangai kita jumpa. Ada tu yang berlonggok ramai-ramai, ada tu pergi tailgating. Itu lagilah bahaya. Pergi cocok pula member kat belakang tu. Benda tu kalau jadi, kita kalau ada apa-apa bahaya kat depan, kita memang tak perasan. Bukan tak perasan, memang tak nampak. Nampak pungkok member depan tu. So macam mana nak jaga formasi yang betul? Macam ni, saya nak tunjukkan. Saya ada gambar mainan anak saya tadi. Kat sini saya nak bagi contoh. Ni katakanlah ini motor bahagian depan, motor depan, ini motor belakang kita. So bila kita kat belakang, kita cucuk angin, motor tak cukup horsepower ni. Kita curilah angin motor depan, dapat aero sikit, dapatlah sikit laju kan. Dan kalau jadi apa-apa kat depan tu, kereta berhenti ke, lori masuk ke kanan tak bagi signal, member depan brake emergency. Apa jadi kat situ? Member bergesel yang tu. Seorang bam, langgar. Benda ni kita tak nak jadilah. Nak pula kita bawa motor yang tak ada ABS, tak ada dual channel ABS, tak ada teknologi moden yang ada sekarang ni. Lagilah risiko tu lagi tinggi. So apa kita kena buat? Kita kena jaga dia punya formasi tu. Kena buat formasi zigzag. Benda ni simple je, tapi ramai tak buat. Instead of kita jalan macam ni, kita zigzag macam ni. Dan make sure dia punya jarak tu cukup untuk kita membrake kalau jadi situasi apa-apa yang tak diingini lah. Saya nak tekankan banyak pasal tailgating tu lah. Ataupun bahasa yang biasa kita guna, cocok angin. Cocok angin ni memang sangat bahaya sebenarnya. Tapi ramai yang amalkan. Kalau boleh benda ni elaklah daripada terjadi. Sebab memang selalunya kalau kita tengok berita ke apa-apa, memang kita nampak itu antara punca utama dia. Elakkanlah. Dan poin kita kedua adalah disebabkan ego dan juga adrenaline rush. Biasa dah ramai-ramai tu dah macam-macam motor ada. Motor 2 stroke ada, 4 stroke ada, 250 ada, 600cc ada. Ego tercabar. Kadang-kadang kita nak santai dengan member-member kita. Dah set dah masa sebelum ride tu kita kata, aku nak ride santai je ni, nak bawa slow-slow je. Tapi bila masuk highway, dah kena cucuk angin dengan LC. Kena potong sayur macam tu dengan Waisuku. Member motor laju, 2 stroke dah buat pula tu. Kena potong sayur-sayur macam tu. Ego tercabar. Dah mulalah pergi ikut geng tu, bawa laju sama sekali. Dah tercabar. Adrenaline rush. Mulalah buat aktiviti-aktiviti yang berbahaya dekat situ. So benda-benda macam ni, macam mana kita nak kawal dia? Satu je, kita kena ingat family kita kat rumah tu, yang berharap bila kita balik tu dalam keadaan yang selamat. Kita pun bila keluar tu mesti dah janji, nanti ayah balik bawa tu, bawa ni. Tapi kalau dah masuk highway bawa macam tu, macam mana nak balik dengan selamat? So beringat-ingat. Dan ini membawa kita ke poin kita yang ketiga, komunikasi. Komunikasi ni penting dalam konvoi. Bila kita berkonvoi tu, kita kena lantik jugalah. Kita punya marshal, kita punya sweeper kat belakang. Dan bila dah ramai-ramai tu, mestilah kena communicate. Bila kurang komunikasi, tak brief awal-awal, masa nak bertolak tu tak cerita nak masuk mana, kat traffic light
kadang-kadang terputus. Ada kereta slow, member slow kat belakang, dah terputus lagi. Dan bila jadi benda-benda macam ni, dah kelang kabut. Bawa motor menonong-nonong, dah tak fikir apa-apa. Itu pun membahayakan jugalah. So macam mana nak buat? Satu lagi, kalau boleh pakailah intercom. Kalau ada apa-apa, boleh kita contact dengan member kita tu lah. Nak masuk mana, simpang mana, hati-hati nampak pothole ke apa. Komunikasi sangat baik kalau kita amalkan dalam masa tengah konvoi tu. Komunikasi ni tak semestinya melalui perkataan saja. Bahasa badan pun komunikasi juga, termasuk dalam satu bentuk komunikasi. So kalau kita dekat highway, kita ada nampak halangan, ada kereta aksiden, ada kereta berhenti, lori rosak ke whatsoever yang memerlukan kita untuk berhenti, apa kita perlu buat? Hand gesture. Ini universal. Ini maksud dia berhenti. So instead of kita tercangak kosong yang tu, member-member tak faham, kan dah jadi bahaya. Itu kalau berhenti. Kalau slow down, kita buat gesture macam ni. Ini maksud dia slow down. Ada banyak lagi lah gesture yang kita boleh belajar lah. Ini kena tunjuk jugalah kat member-member. Tu antara benda-benda yang kita nak ingatkan lah kepada mana-mana individu yang nak menyertai mana-mana event atau mega gathering ataupun konvoi yang melibatkan ramai pihak. 3 benda tu wajib kita amalkan. Sebab apa? Sebab kita tak naklah jadi mangsa seterusnya. Hari ni kita tengok orang jadi mangsa, kita tak nak hari kemudian nama kita termasuk dalam list tu. Kita tak nak benda tu. Sebenarnya kalau kita nak list down kan tips-tips ke apa, memang banyak sebenarnya. Kita pun pernah tulis artikel pasal ni, tapi kita tak nak cerita panjang-panjang sangat. Sebab 3 benda ni paling penting sekali untuk kita ingat. Jaga jarak, jaga formasi, janganlah cucuk-cucuk angin tu, bahaya. Dia punya kelebihan nak lawan dengan bahaya yang kita terima tu tak berbaloi. Tapi yang paling penting sekali bagi kami adalah kalau cakap pasal ego ataupun adrenaline rush tu, itu paling tak patut sekali lah. Kalau jadi apa-apa semata-mata nak jaga kita punya ego, nak rasa adrenaline rush yang sekejap, nikmat yang sementara tu, kita risikokan diri kita, memang tak berpatutan sangat lah. Anak bini kita tunggu kat rumah tu penuh harapan. Jangan diabaikan benda-benda macam tu lah. Okay, setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.